Gempa bumi berkekuatan 7.7 pada skala Richter melanda tengah Myanmar pada 28 Mac 2025 sekitar jam 12.50 tengah hari waktu tempatan. Gegaran kuat dirasai di beberapa negara jiran termasuk Thailand, menyebabkan kerosakan dan korban jiwa. Situasi di Bangkok. Bangunan runtuh. Sebuah bangunan 30 tingkat yang masih dalam pembinaan di daerah Chatuchak runtuh, mengakibatkan sekurang-kurangnya 3 kematian dan kira-kira 90 orang hilang. Operasi menyelamat sedang giat dijalankan dengan bantuan drone dan anjing pengasan untuk mencari mangsa yang terperangkap. Di kawasan Bangpo, seorang pekerja pembinaan maut selepas terjatuh apabila kren bangunan runtuh. Beberapa bangunan kondominium dan Hospital Maharaja Nakhon Chiang Mai di Chiang Mai mengalami keretakan akibat gegaran. Perdana Menteri Thailand mengisytiharkan Bangkok sebagai zon darurat dan menggesa penduduk menjauhi bangunan tinggi serta tidak menggunakan lift buat sementara waktu. Semua perkhidmatan pengangkutan awam dan perdagangan di Bursa Saham Thailand digantung buat sementara waktu untuk memastikan keselamatan orang awam. Di Mandalay, Myanmar, beberapa bangunan 5 tingkat dan sebuah masjid runtuh, menyebabkan sekurang-kurangnya 20 kematian. Junta tentera Myanmar mengisytiharkan darurat dan meminta bantuan antarabangsa bagi menangani kerosakan meluas dan keperluan bantuan kemanusiaan. Kesan di negara lain. Gegaran turut dirasai di wilayah Yunnan, China, menyebabkan kerosakan pada rumah dan kecederaan ringan kepada 2 individu di bandar sempadan Ruli. India dan Bangladesh. Gegaran dirasai di beberapa bahagian India, termasuk Delhi dan Kolkata, serta di Dhaka, Bangladesh, menyebabkan orang ramai panik dan keluar dari bangunan. Pihak berkuasa memberi amaran tentang kemungkinan gempa susulan dan menasihatkan penduduk untuk berwaspada serta mengikuti arahan keselamatan yang dikeluarkan. Oh fuck. What do we do? Beberapa negara dan organisasi antarabangsa telah menawarkan bantuan kemanusiaan dan teknikal kepada kawasan yang terjejas. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud yang melanda Myanmar pada 28 Mac 2025 turut dirasai di beberapa negeri di Malaysia. Secara keseluruhannya, walaupun gegaran dirasai di beberapa kawasan di Malaysia, tiada laporan mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda yang signifikan. I thought I was gonna die. I thought I was really gonna die. I was hiding. I was on 32nd floor and I didn't know what to do. I felt the whole room shaking and I hear like things collapsing from the rooftop. Then like I had to hide in my toilet because I thought I wouldn't have enough time to make it down. So I was like thinking if the building collapsed and I survive somehow, then I'll still have water to drink if I stay in the toilet. Yeah, but then like I heard people like running down from outside. Then like I thought like why not I take a chance too? Because if it collapses, I'm probably gonna die. So like I went with them and come down. I didn't wear shoes. Yo, that was crazy. It's the scariest shit I've experienced in Bangkok, man. What the fuck, dude? That's crazy, bro. What the fuck?